Lebih baik buku fizikal ke buku online? Fizikal. Berapa? Buku online tu kan. Online tu baca dekat telefon ke? Tak, baik buku fizikal lah sebab buku online ni macam susah. Kalau habis bateri tak Ya, baik buku fizikal lah. masuk kedai buku kat seumur pergi bagi mana? Motivasi lah kot. Alat tulis pun boleh amal. Molek lah kalau apa motivasi lo ni kita SMA Ustaz buat promosi. Jadi bulan ni Jun lebih meriah. Diskaun 25% untuk pemegang kad SMA. Jika ada kad SMA? Aduh. Boleh buat. Assalamualaikum. Ada orang tak? Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan boleh ke? Boleh. Kalau masuk kedai buku, selalunya pergi bahagian mana? Pergi ke alat tulis. Oh, sebab suka guna pen ke? Banyak guna pen. Antara buku agama dengan buku komik, suka mana? Buku agama lah saya. Buku agama lo ni ada promosi. Promosi. Promosi Jun lebih meriah. 25% untuk pemegang kad SMO. Ada kad SMO? Ni. Ada klik SMO. Kalau tak ada kad fizikal boleh guna klik SMO. Bagus. Kak pergi dekat kedai buku. Pergi dekat bahagian mana? Saya pergi ke alat tulis dengan buku lah, buku pelajaran simpan. Kira tulis dengan buku pelajaran. Kak student ke sekarang? Tak ada tengok buku untuk anak. Untuk anak. Kalau untuk Kak sendiri? Kalau saya sendiri, saya lebih kepada alat tulis lah. Boleh Kak, sebabnya lo ni ada promosi dekat SMA Ustaz. Sebab bulan ni, bulan Jun, kita buat promosi Jun lebih meriah. 25% untuk pemegang kad SMO dapat banyaklah item terpilih. Ada kad SMO? Tak ada. Boleh buat. Untuk kedai buku, bahagian mana awak akan pergi dulu? Biasanya masuk di bahagian penulis Alat tulis. Antara buku pembelajaran dengan buku motivasi dengan novel mana antara tiga? motivasi ya. Motivasi. Prefer motivasi. SMA Ustaz ni ada promosi Jun lebih meriah. 25% diskaun untuk pemegang kad SMO. Ada kad SMO? Tak apa, boleh buat. Ramai tu tak ada kad SMO. Jadi boleh buat kad SMO dekat outlet. Lepas tu shopping dekat promosi Jun lebih meriah dapat 25% untuk pemegang kad SMO. Banyak item terpilih. Kas untuk anda. Bye.